Alhamdulillah, sejarah cemerlang tinggi, bahasa Melayu cemerlang tinggi. Saya memang amazingly, Alhamdulillah, kakak-kakak dia pun cry. So, we cry with tears yang memang bersyukurlah. Dia memang main-main kan. So, jadi kan memang saya kata, alamak, anak saya yang perempuan, semuanya 7A and 6A SPM. So, jadi bila sampai pada anak lelaki, sebab he's the only boy, tak tahu macam mana nak manage anak lelaki seorang ni. Main-main, ya Allah, sakit kepala. Lepas tu kan masa zaman COVID, dia ada kelas online. Tahu tak, dia off dia punya kamera dan dia tidur. And then lepas tu masalah, bila kelas online ni tak dapat nak catch up dan sebagainya bila dah habis COVID. So jadi saya cuba main Tropic. Saya start cuba main Tropic masa dia Form 3 yang akhir tahun. Sebab saya tengok CDE, Allah, tak ada harapan lah ni, saya kata. Tapi bila dia Form 4, saya memang tekan. So lepas tu nampaklah peningkatan daripada tak ada A tu, dia punya trial tu nampaklah adalah A kan. Dan bila ambil result tu, ya Allah, Alhamdulillah, so dia punya result SPM adalah 6A 3B. Alhamdulillah. Dia punya maths daripada E dan D, amazingly, kita memang tak sangka. Kita memang mengharapkan maths dia C or B lah. Sebenarnya saya dah risau. So maths dia dapat A. Cemerlang tinggi, Alhamdulillah. Sains cemerlang tinggi, perniagaan cemerlang tinggi. So jadi sejarah cemerlang tinggi, bahasa Melayu cemerlang tinggi. Saya memang amazingly, Alhamdulillah, kakak-kakak dia pun cry. So we cry with tears yang memang bersyukurlah. Ya Allah, itu kan anak bongsu, susah nak manage, pening kepala. Saya memang dah beritahu pada semua parent. Saya kata kalau ada anak yang rasa macam tak fokus, main-main, dia rasa nak tidur je kan bila study kan. So saya kata amalkan main Tropic. So jadi saya cakap lah, okay, you cubalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, you cuba. You can see the difference. Memang nampak anak saya, memang dia punya consistency tu memang very different. Cara dia fokus, cara dia belajar tu memang sangat different.